Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dina Harik bin Azadi, memegang nombor metrik E2024-2034-523. Hari ini saya akan menjalankan sesi latihan bagi sukan futsal. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mula. Okey, sekarang saya akan menjemput dua orang atlet kita pada hari ini yang akan bersama saya menjalankan sesi latihan futsal. Tash dan Rizlan, sila datang ke sini. Okey, Rizlan, sila perkenalkan diri awak terlebih dahulu. Okey, nama saya Muhammad Rizlan Akif bin Muhammad Azlan, pemegang nombor metrik E2024-2034-501. Tash. Saya Tashrul, anak lelaki Kiran Kumar, nombor metrik E2024-2034-534. Okey, sekarang kita akan mulakan sesi latihan. Kita akan mulakan dengan sesi warm up terlebih dahulu daripada dua orang atlet saya. Jadi kita mulakan. Okey, sekarang kita dah tamat sesi warm up. Kita akan terus ke sesi yang pertama. Jom. Okey, untuk latihan pertama dalam sukan futsal yang saya akan tunjukkan pada hari ini kepada dua orang atlet saya akan tunjukkan bagaimana passing dari sini dalam sukan futsal. Jadi, passing dalam sini dalam sukan futsal ni dia agak berbeza seperti sukan bola sepak. Jadi, saya akan tunjukkan ataupun demokan terlebih dahulu kepada mereka sebelum mereka buat. Jadi, jom. Okay, sekarang saya akan tunjukkan untuk latihan passing dulu. Saya akan passing kepada atlet saya iaitu Tash. Saya akan tunjukkan bagaimana. Okey. So tadi saya dah tunjukkan bagaimana nak cara passing dalam sukan futsal. Sekarang saya akan tunjukkan cara receiving dalam sukan futsal. Dalam sukan futsal, asalnya pemain akan receiving menggunakan kaki dalam kaki, iaitu tapak kaki, kerana bagi mengelakkan bola itu tercicir ataupun dapat kepada oponen dengan mudah. So saya akan tunjukkan caranya. Sekarang saya akan suruh atlet saya iaitu Rizlan dan Tash untuk lakukan aktiviti tersebut. Okey? Jadi lihat bagaimana cara Rizlan dan Tash membuat aktiviti receiving dan passing tersebut.
Okey, tadi saya nampak ada nampak banyak perubahan daripada awak berdua. Terutamanya pada touch Nampak dia punya passing dari sini tu sangat bagus. Awak pun bagus juga kan, tapi kena tingkatkan sikit. Lepas tu kita buat training lagi tak? Okey. Okey, sekarang kita akan ke sesi latihan yang kedua, iaitu shooting. Okey, sekarang ni saya akan tunjukkan terlebih dahulu bagaimana untuk cara shooting dalam sukan futsal. So, kita akan ada video di situ yang akan set bola kepada saya terlebih dahulu untuk menunjukkan demo bagaimana untuk shooting. Okey, faham? Go! So, itulah cara untuk shooting dalam sukan futsal. Jadi, saya akan suruh Rizlan dan Tash untuk lakukannya. Okey? Okey, tadi saya nampak Rizal dengan Tash telah menunjukkan prestasi yang sangat bagus dalam sesi shooting. Sekarang ni saya akan buat sesi yang ketiga, iaitu sesi 1v1, di mana Tash akan bermain 1v1 bersama dengan Rizal. Jadi kita tengok siapa pemenang dia, dan kita tengok siapa yang lebih bagus, equipment yang lebih bagus dalam latihan saya. Okey? Okey, sekarang kita akan mulakan dengan Tash yang akan attack terlebih dahulu dan Rizal akan defend terlebih dahulu. Jom kita mulakan. Okey, tadi saya nampak Tash dan Rizlan agak sukar untuk sesi attacking, namun dalam sesi defending mereka agak bagus. Jadi saya akan tunjukkan kepada mereka di mana cara untuk attacking. Okey, lihat saya buat Aduh, tak masuk pula yang tadi. Sekarang ni saya akan tunjukkan demo yang kedua untuk sesi attacking. Okey? Dua, tiga. Okey, sekarang saya akan suruh Rizlan dan Tash untuk lakukan semula. Okey? Okey, sebagai jurulatih, langkah keselamatan adalah penting untuk jurulatih mematuhi dan mengikuti. Jadi, sebagai jurulatih, kita perlu pastikan kalau dalam sukan futsal ni, lantai yang kita main tidaklah basah, licin, kasut sudah diikat dengan kemas bagi mengelakkan kecederaan yang dapat dielakkan. Kerana ia akan memudaratkan atlet dan akan memberi impak yang besar kepada jurulatih tersebut. Jadi, isu keselamatan sangatlah penting sebelum kita memulakan latihan terutamanya. Jadi sebab itulah kita perlu lakukan warm up, minum air secukupnya dengan cukup, dan lain-lain lagi lah. Okey? So, anda semua yang di luar jangan abaikan isu keselamatan, okey? Okey, sekarang setelah tamat sesi latihan semua, kita perlu lakukan cooling down. Macam yang saya cakap tadi, isu keselamatan adalah penting bagi mengelakkan kecederaan, okey? Jadi mereka dua akan ikut saya untuk lakukan cooling down, okey? Okay, first, guys.
In. Out. In. Out. In. 3, 4. Hey. Okay, sekarang dah tamat sesi latihan untuk hari ini bersama saya, Rizlan dan juga Tas sebagai atlet saya pada hari ini. Jadi sekarang saya akan melakukan sesi refleksi di antara mereka berdua. Okey, saya akan menanyakan pada Rizlan dulu. Okey Rizlan, apa awak rasa dapat dan apa awak rasa tentang training hari ini? Saya rasa hari ni saya berasa sangat improve. Kerana sebelum ni saya tak pandai main bola, tapi sebabkan coach futsal, tapi sebabkan coach Harik mengajar saya rasa saya dapat sambung lagi dah main futsal. Okey, thank you Rizlan. Okey, untuk Tas, hari ni awak rasa macam mana Tas? Saya pun baik. Saya pun rasa improve pada ni tahap 1v1 sebab saya tak pernah menang semasa buat 1v1. So saya berterima kasih kepada coach lah. Okey, thank you. Jumpa lagi ya. Terima kasih. Okey, thank you yang menonton. Bye bye.